Okey. Yang kedua ialah untuk tukar kepada harta. Tukar kepada harta. Harta ni ialah apa yang membuatkan duit masuk dalam poket. Dia ada cash flow. Apa saja yang tuan-puan kita miliki yang membuatkan duit masuk dalam poket. Sebagai contoh, hartanah, rumah yang boleh disewakan. Dapat income, sewa. Apa lagi? Tanah yang mendatangkan hasil. Beli emas, kumpul emas cukup pergi beli tanah. Tanah kebun, tanah ladang, tanah apa? Yang mendatangkan hasil, kebun getah ke kebun selawit ke, yang tuan-puan ada ilmu, dia akan ada hasil. Tanah yang mendatangkan hasil. Bukan tanah yang tak diusahakan, yang tak ada apa-apa tu. Kalau tanah macam tu, pada saya lah. Baik jual je lah. Balik jual beli emas lagi senang. Nak jual, tuan-puan nak jual tanah. Okay, ini gold bar. 100 gram ni 40,000 lah. Okay. Katakanlah tuan-puan ada 1 kilo. 1 kilo ni 400,000. Nak jual emas 400,000 lebih mudah daripada sekeping tanah yang bernilai 40,000. Jadi dari sudut kecairan, emas jauh lebih baik. Tapi dari sudut kenaikan jangka panjang pun bagus juga. Tanah ni nak jual bukan senang. Mungkin bertahun baru boleh jual. Macam-macam hal lah. Saya pun ada tanah juga. Nak jual tanah, aduh, payahnya. Saya rasa baik simpan emas je, senang. Tak sakit kepala. Okay. Apa lagi? Nak membangunkan bisnes. Okay, ada penyimpan emas, dia target cukup emas ni, dia jual. Dia pergi jadikan deposit beli rumah untuk pelaburan. Bukan rumah duduk sendiri. Rumah duduk sendiri tu dia bukan harta, sebab nak duduk kena bayar. Kalau tak bayar, tak boleh duduk rumah tu. Tapi rumah yang disewakan dia panggil harta. Dia panggil aset lah. Okay. Ada dealer customer public gold yang cukup berapa gram, dia akan jadikan deposit beli rumah. Ada yang cukup berapa ratus gram, dia jual, dia pergi buat rumah atas tanah sendiri. Banyak testimoni tu, banyak testimoni. Okay, itu baru betul. Bukan beli emas, beli harga rendah, jual harga tinggi. Jual harga tinggi, guna duit tu pergi tarah entah apa-apa, tak menambah kekayaan, tak ke mana-mana. Okay.